kat meja. Dah satu laser yang siap jauh. Cantik. Ni dia. Tuan. Oi. Kau kat mana? Ya. Aku kat rumah. Kamu Ini bau betul. Buaya betul nam. Kita orang ni tengah mengendap ni. Tidak apa. Kau tengok tu. Sekejap. Ha? Kau tengok ni. Okey. Seorang lelaki cedera parah selepas diserang seekor buaya ketika berada di kawasan kebun di Kampung Sungai Buaya di Teluk Intan, Perak kan mengalami kecederaan dalaman serius pada bahagian lutut kiri. Kejadian dipercayai berpunca daripada kemunculan buaya yang mungkin terlepas dari tali air berhampiran berikutan banjir yang melanda kawasan tersebut. Kalau kita nak cerita pasal serangan buaya ni, dia takkan berhenti sebenarnya serangan buaya ni. Selagi kita ni masih lagi ketegak, degil kan. Kita memancing gigi air dekat bibir air, lepas tu kita menjala masuk dalam air, lepas tu faktornya lagi kita mandi dan sebagainya lah yang melibatkan perairan kita. So jangan kata kejadian buaya ni baru berlaku dah 40 tahun, dah 50 tahun kan. Dia tak boleh macam tu. Buaya ni kan, tambah-tambah sekarang ni musim hujan dan sekarang ni adalah musim aktif buaya untuk membiak lah sebenarnya daripada bulan September sehinggalah bulan Mac ataupun April. Jadi ketika itulah buaya membiak dan ketika musim membiak ini buaya semakin agresif daripada yang jantan. Yang jantan dia akan makan orang. Biasanya yang menyerang ni buaya jantan lah. Tapi kalau ada berlaku serangan, kalau dia terselamat, itu adalah serangan amaran. Agak teruk jugalah serangan yang berlaku tu. Jarang sebenarnya buaya betina ni nak makan orang kan. Tapi kebanyakan yang ditangkap ni yang disuspek sebagai yang pemakan manusia itu daripada buaya jantan lah. Tapi kalau berlaku serangan daripada buaya betina, dia hanya menjaga teri-teri ataupun sarang dia kerana di situ ada sarang dia. Sebab itulah berlakunya serangan di mana mangsa ni terselamat. Saya buat pemerhatian ni dah lama dah sebenarnya sahabat-sahabat. Saya tak perlukan bantuan orang. Saya buat pemerhatian ni secara peribadi, personal saya lakukan dan dengan duit sendiri apa semua kan. Kalau kita nak mengharap info daripada jabatan yang sepatutnya yang info pada kita, tak boleh sebenarnya sahabat. Melainkan saya sendiri ataupun kita sendiri yang buat kajian ataupun buat pemerhatian di kawasan tersebut lah. Pernah melihat juga daripada siaran-siaran TV di mana mereka ni telah menemu ramah doktor lagi kan. Tapi info dia tu macam serba tak kena lah. Sepatutnya kita manfaatkan kita punya title. Kita dah belajar dah 3, 4, 5 tahun sehingga kita dapat title tersebut. Dan akhirnya kita memberi info yang sangat serba tak kena lah bagi saya kan. Tak boleh, janganlah waktu jam kita bekerja kalau kita membuat kajian ataupun pemerhatian ni dia tak kira masa, siang atau malam ataupun pagi-pagi buta, dia tak ada. Dia non-stop sebenarnya kita punya kajian tu. Apakah sebab dan kenapa terjadi serangan buaya? Memang secara asas, basic kita tahu kenapa buaya ni menyerang. Sebab kita dekat gigi air, kita mancing dekat gigi air, kita cuci bot dalam air, kita menjala masuk dalam air, lepas tu kita mandi dekat sungai tu kan. Itu penyebab lah, itu basic dia. Tapi kenapa dulu kawasan tersebut tak pernah ada serangan buaya walaupun di situ ada buaya? Dan kenapa, apakah penyebab dia di situ ada serangan buaya? Itu yang kita buat pemerhatian sebenarnya. Macam saintis-saintis luar negara kan, kita tak perlu nak sebut orang putih lah, saintis-saintis daripada luar negara di mana ketika mereka melakukan kajian ataupun research yang diorang lakukan tu untuk diorang kongsikan kepada dunia kenapa terjadinya serangan buaya tu. Jangan kita seronok-seronok dapat title tu, last-last kita menyampaikan info yang buaya makan sampah. Apa benda macam tu buaya makan sampah? Kita punya kajian ni dia tak habis dekat situ saja sebenarnya. Kajian ni janganlah kita ni mengharapkan waktu bekerja kita. Di hari-hari lain kita tak buat kajian. Tak boleh macam tu kan. Jadi kita tak nak sebutlah daripada pihak mana kan. Yang senang cerita Jabatan Pilitan lah kan. Kita tak perlu nak sebut Jabatan Pilitan daripada mana lah. Yang penting kajian kena buat. Sayang title yang kita dah buat tu. Jadi effort kita tu, janganlah kita ni macam sepatutnya kerja tu kita kena buat dan kita hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, bla 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 dan sebagainya. Kadang-kadang tu tak sakit pun sakit kan. Last-last orang buat kerja kita. Dia ibarat dia macam tu lah. Jadi manfaatkan title tu. Doktor, saintis yang diiktiraf, tapi kita tak buat kerja tu. Kita ni membebel banyak sangat. Jadi selama saya membuat pemerhatian ni kan, saya ada beberapa video yang saya nak kongsikan kepada sahabat lah. Buaya ni walaupun kita menjala ataupun kita mancing dekat kawasan tersebut,
Kalau dia tak menyerang tu, saya rasa itu kira okey lah tu, bersyukur lah kan. Kalau dia tak serang. Buaya ni, kalau saya duduk lama-lama dekat situ, habis limit saya duduk dekat kawasan perairan tu ataupun dekat jambatan tu, saya akan tunggu situ habis limit 2 jam, hampir 3 jam juga untuk kita melihat kelibat mereka tu ataupun aktiviti reptilia tersebut lah. Jadi saya tunggu dekat situ 2 jam. Kadang-kadang tu kalau saya ada kerja, saya tunggu dekat situ 1 jam ataupun setengah jam. Setengah jam tu maknanya buaya tu timbul, senanglah kerja saya untuk saya kongsikan video ni kepada sahabat. Jadi saya tak perlu seperti mana yang lain-lain macam yang daripada Indonesia tu. Bukan yang Pak Ambo dengan Rizka tu, bukan yang tu. Itu dia bersahabat dengan buaya tu lah. So kalau saya nak terangkan benda-benda tu, saya rasa buang masa saya jugalah sebenarnya. Tapi kita fokus pada kenapa buaya ni menyerang. Memang ada buaya-buaya ni dia karakter dia seperti itu. Maksudnya dia takkan mengganggu manusia. Tapi takut ada buaya yang karakter dia yang jahat itu. Itu yang kita risau sebenarnya. Dia yang akan menyerang orang. Kadang-kadang sungai tu buaya dia kalem. Maknanya buaya tu dia santai, chill, baik dekat kawasan tersebut, tapi dia tak pernah mengganggu orang. Tapi yang mengganggu orang ni buaya-buaya daripada sungai lain yang masuk ke kawasan tersebut. Dan ini yang diperhatikan oleh narasumber yang saya dapatkan ketika dia menangkap buaya di Brunei. Tapi menurut orang kampung di Brunei ni, kampung saya lupa lah, di Brunei tu buaya yang mengganggu ni adalah buaya bukan daripada kawasan tersebut. Jadi kita punya kajian ni dia tak habis dekat situ saja. Pemerhatian kita tu tak habis setakat tu saja. Pemerhatian yang akan kita laksanakan sampai bila-bila. Kan? Tu sebab saya kata kena manfaatkan title kita tu. Sayang tahu kita punya sijil tu kalau kita simpan dalam file tu tebal ni file kita. Kan? Kita punya yang telah diiktiraf sebagai orang yang sepatutnya berkongsi pada orang luar lah kan. Lebih-lebih lagi orang awam. Balik pada pemerhatian saya. Buaya ni kalau kita tenung lama-lama, kalau kita perhatikan kawasan tersebut, kawasan environment tu sekeliling kita tu, bukan kita tengok hutan yang ada dekat situ ataupun kita tengok tepi-tepi jalan tu, bukan, kita tengok dekat air tu, dekat sungai tu kita tengok. Bila mana buaya ni dia akan kita akan nampak dia punya alur-alur gelombang yang dibuat oleh buaya, padahal dia tak timbul pun. So dekat sini saya akan kongsikan kepada sahabat lah. Buaya ni walaupun kita berada di kawasan tersebut tapi dia tidak mengganggu kita. Tapi kehadiran dia tu memang ramai orang tak perasan. Orang yang mencuci bot ke, orang mancing dekat tepi air ke, memang tak perasan. Sebab orang expect buaya ni akan timbul, baru kita akan sahkan kawasan tersebut ada buaya. Walau sungai tu memang ada buaya dan memang habitat buaya pun di kawasan tersebut. Jadi kita bukan tak semestinya kita datang situ, situ saya tak pernah nampak buaya dah 40 tahun, saya tak pernah nampak buaya dekat kawasan tersebut. Dia bukan macam tu sebenarnya. Biasanya buaya ni daripada pemerhatian saya tunggu dekat situ 2 jam lebih kan, hampir 3 jam tapi jarang, tak pernah lagi saya tunggu sampai 3 jam dekat kawasan tersebut. Dekat situ kita akan nampak alur dia, gelombang buaya kan. Kadang-kadang kepala dia timbul dekat kawasan tersebut kan. Kepala timbul lepas tu menghadap ke kita, itu something wrong lah. Maknanya dia, kalau kita berada dekat gigi air tu, memang kita cari nahas dengan dia kan. Jadi ketika kita leka tu, ketika itulah dia akan menyerang kita. Gigitan buaya ni susah nak lepas sebenarnya. Jangan percaya dengan mitos-mitos kepercayaan yang mengatakan kita cocok buat mata buaya tu untuk melepaskan diri daripada serangan buaya tu. Tak ada benda-benda macam tu. Kalau buaya tu besar, memang susah nak lepas daripada gigitan itu. Memang dia takkan lepaskan kita. Berbanding dengan buaya-buaya yang kecil-kecil mungkin dalam sekitar 2 meter tu, kita boleh consider lagi lah untuk mencocok mata buaya tu untuk dia melepaskan kita tu. Tapi kalau yang besar ni, sorry sahabat, cocok lah macam mana pun mata buaya tu. Kita saya tak nak sebut perkataan ni, nanti video kena ban kan. Cerobok payah tak nak sebut. Kita cocok mata buaya tu susah kita nak lepaskan diri sebenarnya. Kalau buaya tu besar kan, 3-4 meter, memang susah lah. Semakin kita nak cocok dia, semakin dia bawa kita tenggelam. Sebab cara buaya membunuh mangsa dia ni, tak kisahlah haiwan ke manusia ke, cara dia memangsa manusia, saya tak nak sebutlah perkataan tu, nanti kena ban lagi kan. Dia akan membawa mangsa masuk ke dalam air tersebut, dalam sungai tersebut, untuk dia melemaskan mangsa dia. Itu cara dia. Lepas tu untuk dia makan tu, dia akan hempas mangsa dia untuk jadikan bahagian-bahagian mangsa tu menjadi lebih kecil untuk mudah dia telan mangsa tersebut. Baik sahabat, saya rasa setakat ni saja perkongsian kita. Kalau kita nak buat video macam yang lain-lain yang dekat jiran kita Indonesia tu, tidaklah. Tapi
info kita tak dapat tau. Kita cuma tengok dia bagi makan buaya kan. Lepas tu dia ada yang manipulate dia punya video, konon-konon dia pergi kawasan Paya, padahal itu adalah kawasan pembiakan buaya sebenarnya yang direka, yang dibentuk. Kolam tu hampir mirip seperti alam liar. Sebenarnya bukan, sebenarnya susah nak cari buaya ni sebenarnya kan. Mak saya sendiri cari buaya pun saya tunggu situ 2 jam lebih lah. Kalau nak masuk 3 jam memang saya angkat kaki, saya memang beredar daripada kawasan tersebut. Baik sahabat, sekian saja untuk perkongsian kita di video kali ini lah. Alright, sekian, terima kasih. Alright.